Baik, seterusnya soalan D yang terakhir untuk kertas model 3, piktograf. Okey, dah tahu dah pada hari Senin. Okey. Roti keju dapat segini, bawang kaya. Okey. So ada berapa roti? Satu, dua. Ni macam separuh kot. Separuh. So dua. Hari Senin dia buat dua, 1/2, 2,5 je. Dari sini keju ni itu je. Hati-hati sebab ni fotograf. So fotograf dia masih ada perwakilan. Cikgu tukar warna lah. Padam dulu yang ni. Okey. Ambil yang ni. Salah warna lain. Ni perwakilan ni. Ingat fotograf ni masih ada perwakilan dia. Okey, maksudnya sekarang satu roti itu mewakili 10. Maksudnya dalam kata lain, ni kalau ada 2 roti ni, ada 2 roti, ni separuh maknanya 10, separuh 10 berapa? 5. Gitu. Boleh. Jadi keju ialah 25. Okey, bawang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 10 kali 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah, terbalik. 10-nya ada 9, 90. So bawang 90. Okey, keju 25. Kaya 1, 2, 3 setengah, 3 setengah. Okey, 3 setengah, 3 setengah. 10 ada 3 kali setengah, maknanya 10 kali 3, 30. 10 kali setengah, 5. So jawapannya 35. Okey, ini 35. Payah. Okey, soalannya 35 dari bilang roti yang dijual ialah roti bawang putih, buktikan. Okey, so ini ialah pecahan. Bila pecahan, dia ada perwakilan. Maksudnya apa? Roti bawang ni 3, 5 ini semua. Semua apa? Semua roti. Okey, dah. Bawang putih 3. Mana ada 3 ni? Awak tengoklah ni. Mana ada 3 ni? Sebab tu ini 3/5 inilah perwakilan. Okey dah. So kita nak samakan macam mana? Yang ini bawang putih, yang ni semua. Okey. So bawang putih sebenarnya berapa? Kat sini tadi. Ni kan? Okey, 90. Dah. Semua kena tambahkanlah. Semua tu warna hitam. Warna hitam lah ke kuning. Hitam lah. Tambahkan semua. Ni. Tambah ni. Tambah ni. Gitu. So 25 tambah 90. Nanti awak tu nak kejap. 90 tambah 35. 5 tambah 5 10. 1. Jangan tambah 2. Tambah dengan 9 dia senang. Jadi 10 tambah 2 tambah 3 15. So maknanya semuanya ada 150. Maksudnya suruh buktikan 90/150 sama tak dipermudahkan jadi 3/5. Tu maksudnya. Okay, jomlah buktikan. Okay, so pakai pen biru lah. Okay, sifar dengan sifar boleh matikan. So 9 dengan 15 boleh tak dikecilkan jadi 3/5. Sebab tu pentingnya hafal sipir. Betul? Okey. Ataupun siapa yang tak faham. Okey, 3. Cikgu terangkan dulu siapa yang hafal sipir lah. Jadi sipir 3 kita guna. So 9 sipir 3 kali berapa dapat 9? 3. 3 dah dapat 15 kali berapa? 5. Okey, jawapannya sama. Terbuktilah. Tapi siapa yang tak hafal sipir? Siapa yang tak hafal sipir?
Janganlah tak buatlah. Maksudnya ialah tadi okey tadi 90 per 50 kan. Macam mana 3 ni boleh jadi sampai 90? Dalam 90 ni ada berapa kali 3? Leceh lah. Tapi kan kita tadi dah permudahkan. 9 per 15. Kan? Okay, so 3 ni nak jadi 9 tu ada berapa kali 3? So jawapannya ada 3, 3, 3. So maksudnya ada 3 kali. Betul? Berhenti sampai jumpa 9 lah. 3 tambah 3, 6. Tak jumpa 9. Tambah 3. Dah jumpa. Maksudnya kena tambah 3 kali. Bawah ni pun kena tambah juga 3 kali. Betul tak? 5 tambah 5, 10 tambah 15. Betul tak sama? Kalau sama betul lah jawapannya. Itu caranya. Okay? So, habislah. KM3.